revolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan anda okay. Jom labur kripto jadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. Duit baru, era web 2.0, kembangkan investment level international. Semua hujung jari jadi semua on the go. Kena trust the process kerana semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. NFT atau crypto, semua to the moon. Semua to the moon. Mr. Crypto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Selamat datang ke Crypto Radar. Be alert, stay aware, be ready. Apa khabar semua? Sihat? Okey, boleh komen sikit, saya nak tengok you all boleh nampak saya dengan jelas, boleh dengar saya dengan jelas before saya nak teruskan sesi kita pada malam ni. Okey, kepada yang baru masuk, jangan lupa ringan-ringankan tangan. Tolong saya malam ni tekan butang love banyak-banyak, tekan butang like banyak-banyak tanpa henti. Dan juga saya minta tolong lagi satu pada anda yang ada dalam sesi live saya pada malam ni, ringan-ringankan tangan, tekan butang share. Supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat dekat luar sana tentang dunia pelaburan kripto. Okey, so seperti biasa pada peringkat permulaan suka saya nak berkongsi tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam dunia pelaburan kripto. Okey, yang mana dalam dunia pelaburan kripto ini kita dapat lihat berlakunya sedikit penurunan. Okey, dan penurunan yang berlaku ini telah berlaku hampir 2 ke 3 minggu. Okey, yang membuatkan pelabur-pelabur kripto dekat luar sana, okey, pelabur-pelabur Bitcoin yang dekat luar sana, dulu hari tu dia semangat. Okey, ya. Tapi apabila berlakunya penurunan, alah, dia sendu betul ke? You all masih semangat ke? Okey. So, apa yang berlaku sebenarnya dalam pasaran? Pertama, kalau kita nak mencari tentang news-news ataupun berita-berita yang negatif ketika ini, saya boleh cakap tidak ada. Okey, nak cari berita buruk pun tak ada. Okey, nak cari berita yang bagi kesan sebab kejatuhan ni tak berapa nak ada. Okey, so itu kita tak tepi. Tapi kita nak bercakap tentang apa yang sebenarnya ni dekat pasaran ni, what we should looking forward. Okey, untuk makluman semua juga, buat pertama, bukan hari ni juga Michael Saylor, iaitu strategi salah satu syarikat di US terus-menerus membeli lagi, iaitu sebanyak 196 Bitcoin yang bernilai 22 juta US dollar. So MicroStrategy ataupun nama barunya adalah strategi masih lagi fokus membeli dan menambah hampir setiap minggu. So kita dapat lihat sebenarnya syarikat-syarikat besar, institusi-institusi besar masih lagi konsisten membeli dan diorang melihat kepada Bitcoin ini untuk tempoh jangka masa tertentu. Okey, dan kita juga boleh tiru konsep apa yang dibuat oleh MicroStrategy. Dia beli setiap minggu. Kalau kita tak nak beli setiap minggu, kita beli setiap bulan. Kita jadikan satu habit, okey,
Aku ambil 10% daripada gaji aku beli Bitcoin. Satu hari bulan ataupun 2 hari bulan, beli. Cuba konsisten selama setahun ataupun 2 tahun. InsyaAllah, you will see, you will get result. Okay, so benda ni sebab ini kita berada dalam satu pelaburan aset yang mana kalau boleh kita nak mengumpul aset tersebut. Okay, so antara aset yang paling bagi saya yang agak uh, saya tak nak kata selamat, tapi lebih kepada aset yang lebih kukuh, lebih solid. Tidak lain tidak bukan Bitcoin. Sebab itu kenapa diorang membeli dan mengumpul Bitcoin. Okay, so kita pun boleh tiru strategi macam mana diorang buat benda tu. Okay, dan antara news-news lain yang ada juga dalam pasaran adalah uh, syarikat exchange crypto yang nama dia adalah Kraken. Okay, yang mana dia berjaya raise up 500 juta US dollar dengan valuation 15 bilion. Sebab besar kemungkinan beberapa exchange yang ada dekat US bakal disenaraikan dalam pasaran saham. So ini satu perkara yang sangat-sangat menarik apabila exchange mula disenaraikan dalam pasaran saham. Ini menunjukkan kekukuhan. Kekukuhan apa? Bagaimana bisnes exchange itu bagus. Sebab apa bisnes exchange itu bagus? Sebab ada player dalam tu. Ada pelabur dalam tu. So ini sebenarnya dulu orang tak pandang, sampai hari ni valuation dia gila babas. Okay, so inilah orang kata dunia semakin berubah. Okay, kita sebut tentang Bitcoin, semestinya kita melihat kepada adoption. Kita melihat kepada penerimaan. Okay, dan untuk makluman semua juga, kita dapat lihat outflow. Okay, dana keluar daripada produk ETF agak sedikit tinggi. Maybe sebab perjatuhan ataupun penurunan yang berlaku sebanyak 258.4 juta pada September 25. So ini membuatkan sedikit sebanyak pressure kepada harga Bitcoin. So kadang-kadang orang melihat satu benchmark. Diorang tengok ETF ni banyak volume inflow. Apabila berlakunya outflow, diorang jadikan pelabur-pelabur dah start mula keluar. Okay, so di situ berlakunya panik. Orang pun menjual. Nampak tak? Panik tak tentu pasal. Okay, so tak ada kena-mengena apa setakat 258 juta selalu rendah. Okay, fund dalam pasaran. Okay, dan kita dapat lihat juga next, akhirnya SEC di US meluluskan dia panggil generic listing standard kepada produk ETP, iaitu ETF lah. So lepas ni kalau syarikat-syarikat lain nak keluarkan ETF, dah ada guideline, dah ada standard. Sebab itulah antara perkongsian yang dikongsikan oleh Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Salah seorang cendekiawan Islam ulung dunia. Yang mana antara ucapan yang beliau kongsikan pada Luno Institutional Digital Asset Conference 2025 pada beberapa hari yang lepas, antaranya adalah harapan besar beliau untuk melihat satu dunia ada satu garis panduan syariah yang lengkap untuk kripto. Sebab apabila kita ada satu garis panduan yang lengkap, semestinya benda tu hanya perlu orang ikut je lepas tu. Dan sekarang kita berada dalam satu dunia, satu keadaan yang mana benda tu sentiasa berubah-ubah. Dia tak ada standard. Kalau ada standard, itu kan lebih bagus. Semua orang in line. So itu antara perkara yang kita kena lihat yang berlaku dekat luar sana lah. Next, apabila kita tengok ekonomi data. Ekonomi data di US sangat-sangat penting. Ada 3 perkara ekonomi data yang you all perlu alert. Yang pertama adalah non-farm payroll, NFP. Ini antara data ekonomi untuk melihat kepada pekerjaan. Data pekerjaan. So, akan keluar bila? 3 Oktober. Iaitu Jumaat ini, waktu Malaysia. Jumaat 3 Oktober. Yang kedua, data ekonomi berkenaan dengan CPI, iaitu Consumer Price Index, untuk melihat kepada inflasi. Akan keluar bila?
15 Oktober waktu Malaysia. Okey. Dan yang ketiga adalah FOMC meeting, Federal Reserve meeting, Fed meeting. Okey, untuk melihat kepada adakah akan ada uh, potongan kadar faedah yang next ataupun tidak. Okey, itu pada 28-29 hari bulan Oktober, iaitu penghujung kepada bulan Oktober. So ini antara data ekonomi yang you perlu alert. So set dalam kalender siap-siap, set dalam kalender hampa, non-farm payroll NFT 3 Oktober, CPI 15 Oktober tengah bulan, dan hujung bulan ada FOMC meeting. So kita sebagai pelabur ni, kita kena alert dengan data ekonomi. Kita sebagai pelabur ni kena alert dengan sentimen, kena alert dengan news, supaya tindakan kita dalam pasaran itu tindakan yang berhati-hati. Okay, so ini antara news, data ekonomi, sentimen yang ada dekat luar sana. Okay, so kepada anda yang baru masuk sesi live saya, Crypto Radar, seperti biasalah, jangan lupa tekan butang love, jangan lupa tekan butang share, bantu saya, boleh? Tekan butang share, lebih ramai lagi dapat manfaat dekat luar sana. Sebelum saya nak teruskan ke data yang lebih penting pada malam ini, okay, saya nak kongsikan kepada anda yang first time ataupun nak belajar tentang pelaburan kripto daripada zero sampai boleh beli aset, jangan lupa hadir ke Labur Kripto yang mana akan berlangsung pada 5 Oktober nanti untuk bulan 10. Bulan 11 itu awal bulan juga. So bulan 10 kita ada sekali je. Kita tak buat 2 kali. So next bulan 11. Siapa terlepas 5 hari bulan, kita jumpa bulan 11. Nak daftar? Daftar dekat mana? laburcrypto.com. Okay, next. Antara perkara yang sangat-sangat menarik lah yang saya nak kongsikan kepada korang. Saya buka chat pula. Tak nak chat lagi. Okay, so kita melihat kepada sekarang market cap kripto naik sebanyak 1.9%. Okay, dalam tempoh masa 24 jam menjadikan keseluruhan pasaran kripto $3.945 trilion. Yang mana kita dapat lihat volume didagangkan sebanyak 138.456 bilion, yang mana didominasi oleh Bitcoin sebanyak 56.6% dan diikuti aset kedua terbesar selepas Bitcoin, tidak lain, tidak bukan, semestinya Ethereum sebanyak 12.5%. Okey, dan kita dapat lihat dengan keadaan, dengan penurunan yang berlaku ketika ini, aset Bitcoin turun di tangga yang ke-8 tapi masih lagi berada dekat top 10. Ini tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Okey, dan kita dapat lihat juga carta ataupun data kat depan you all pada malam ini. Data ini jelas menunjukkan bulan 9 sebenarnya antara bulan yang paling worst untuk dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan 8, bulan 9, antara bulan-bulan yang tidak, orang kata apa, tak ada sangat kemeriahan dalam pasaran. Okay, saya sangat yakin you all happy dengan kenaikan yang berlaku tadi pagi. Tapi dia terlalu awal. Dan kita dapat lihat sebenarnya pasaran kembali merah balik. So kita tak tahu, nak tutup esok adalah hari terakhir untuk September. Let's see, adakah September akan kekal color merah ataupun kekal sebagai color hijau. Dan semestinya selamat datang untuk bulan Oktober, yang mana Oktober, November antara bulan yang sangat-sangat meriah dengan kenaikan pasaran Bitcoin dan juga kripto. Adakah anda sudah bersedia? Adakah anda sudah bercucuk tanam daripada penurunan yang berlaku? Kita saksikan sama-sama. Dan untuk makluman semua juga, 1 dan 2 Oktober nanti juga akan berlangsung conference kripto terbesar di dunia yang akan berlangsung di Marina Bay, Singapura. Itu adalah pembukaan pada bulan Oktober nanti, dan banyak founder-founder kepada kripto-kripto yang ada dekat luar sana yang akan turun, okay, yang akan berkongsi di pentas conference Crypto Token 2049. Okay, dan kita nak lihat juga kiranya melihat kepada strategi ataupun formula kepada Bitcoin Rainbow Chart.
kita berada dalam satu fasa di antara yang dipanggil sebagai still cheap. Okey, masih lagi murah. Okey, so kita bukan ada sebab kita kena lihat kita kena berada dalam satu keadaan ataupun satu state yang kita perlu berfikir dengan waras. Kenapa kena berfikir dengan waras? Sebab apabila kita lihat berdasarkan formula ini, kita masih lagi belum jejak ke teritori yang color merah. So kita berada yang di mana enjinnya belum panas. Tapi dah start panas. Lama dah start panas. Tapi tak pergi-pergi lagi. So adakah bulan 10 dan bulan 11 menjadi penentu kepada adakah Bitcoin akan touch 140. Okay, next. Allah dah hilang lah love saya. Tak semangat dah nak baca, nak share. Banyak lagi nak share ni. Love dah tak ada, share dah semakin kurang, thumbs up tak ada. You all dengar tak saya cakap ni? Cuba komen sikit nak tengok. You all masih bersama dengan saya 97 orang. Cuba komen #Bitcoin. Kita penuhkan #Bitcoin. Oh, dan ada yang apa #Bitcoin. Thank you so much guys. Okay, baru semangat. #Bitcoin sikit nak tengok. Tuan-tuan, ada benda yang paling menarik tuan-tuan saya nak share dengan you all macam ni dah tuan-tuan. Okay, ini public company tentang Bitcoin Treasury. Okay, Bitcoin Treasury kita dapat lihat sebenarnya kalau melihat kepada syarikat yang ada kat luar sana, ini strategi. Strategi pegang almost 61.9%. Okey, diikuti dengan syarikat-syarikat kecil yang lain seperti Mara Holding Incorporated dan beberapa syarikat-syarikat yang lain. So nak menunjukkan sekiranya mengikutkan syarikat ini dan melihat kepada syarikat setiap base negara mereka, US masih lagi mendominasi sebanyak 91.8%, Japan 2.5%, China 1.4%. Okey, dan lain-lain. So sebenarnya total syarikat yang melaporkan dia orang membeli dan memegang Bitcoin, kita ada ni lah total syarikat ni lah. Okey, maybe ada yang tak, orang kata apa, tak laporkan. Ni yang dilaporkan. So strategi total up 1,32,250 Bitcoin dan 61.98 dipegang oleh strategi, dan kita dapat lihat sebanyak 4.92% daripada supply dia. So ni benda-benda yang kita kena tahulah. Okay, so ni syarikat-syarikat. So next adalah berkenaan dengan Altcoin Season Index. So kita orang tanya adakah altcoin season dah berakhir? Tak. Kita masih lagi berada di altcoin season. Kalau nak kata altcoin season berakhir, bermaksud kita berada kat tengah ni lah. Dah masuk kepada Bitcoin season. Okay, dan now kita masih lagi berada dalam altcoin season. Okay, sebab itu pegang, hold tight macam naik roller coaster kan. Pegang waktu dia nak pusing tu. Inilah cerita dia tengah pusing lah ni. Okay, so hold tight whatever asset yang you ada. Okay, so tengok mana yang jumpa tapak, dah boleh fikir-fikir, adakah aku nak beli tambah, yang belum terlibat, this is the best time ke? So pastikan yang turun jumpa tapak. Okay, ingat pesanan saya, kita beli aset bukan berdasarkan harganya murah. Kita beli aset sebab ada signal. Itu yang penting. Okay. Dan yang terakhir, semestinya kita nak lihat pada pergerakan harga Bitcoin. So Bitcoin dengan jelas melantun di sekitar kawasan support, iaitu di sekitar 107 sehingga 109. Ini adalah range support kepada Bitcoin, dan kita dapat lihat Bitcoin berjaya melantun. Okay, so kesimpulannya dekat sini adalah adakah Bitcoin berjaya untuk menembusi 113? Kita boleh letak dia sebagai nearest resistance zone untuk lebih selamat. Kalau dia berjaya tutup lebih tinggi, dan welcome
October. Okay, so kalau kita dapat lihat juga berdasarkan carta weekly, okay, weekly juga menunjukkan sebenarnya mana dia? Dia tak mau tukar pula dah. Okay, mana weekly saya? Oh, dia tak mau tukar ni. Oh, lambat sikit internet. Okay, so weekly dia pula. Okay, oh lambat. Okay, so weekly dia nampak tak? Okay, so sebenarnya penutup minggu lepas itu dia memberi satu jawapan 50-50. Nak naik nak turun. Okay, sebab apabila harga aset tu turun tapi ditekan balik naik ke atas. Sebab tu dia jadi 50-50. So let's we see minggu ni. Okay, kalau minggu ni berjaya tutup di atas kita 10,115 ataupun 116, good lah bagi saya, cantik. Dan kita dapat lihat kemeriahan pada bulan Oktober. So, market masih 50-50 dengan keadaan uncertainty yang ada dekat luar sana. Antaranya data ekonomi, Federal Reserve, kadar faedah adakah akan dikat. Lepas tu isu-isu adakah akan berlaku peperangan, sebab banyak faktor-faktor yang ada dekat luar sana yang menunjukkan um, akan berlakunya peperangan. Dan na'udzubillah, kita tak tahu apa yang berlaku. So, be more careful. Sebab tu kena be alert, kena stay aware dan be ready. Kena bersedia. Okay, so maka apabila petunjuk terakhir yang saya sharing itu adalah carta Bitcoin, maka itulah yang terakhir untuk sesi Crypto Radar pada malam ni. Okey, harapan besar saya pertama untuk melihat you all semua buat untung dalam dunia pelaburan kripto. Okey, jadikan pengalaman ketika naik dan turun pasaran ini satu pengalaman yang mahal yang boleh digunakan satu hari nanti. Sebab kalau hari ini kita dapat baca pasaran, dia turun sampai level mana, kejatuhan ini kejatuhan yang sementara, so retracement. So kita akan rasa berani untuk satu hari nanti turun lagi kita nak membeli dan juga menambah. Okay, jaga you punya portfolio, sentiasa buat analisis pasaran, jangan tinggal pasaran di saat turun mahupun naik. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang hadir sesi pada malam ni, yang tekan love, yang tekan thumbs up, yang komen, yang share. Moga anda semua buat untung berlipat kali ganda dan dunia pelaburan kripto, insya-Allah. So, terima kasih banyak-banyak. Ada kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.